Hai, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fazlin Akil di channel Reza Ria Gaming. Okay, so kepada yang baru saja jumpa channel ni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan aktifkan loceng notifikasi supaya korang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Okay guys, so apa khabar kepada semua penonton? Saya harap korang semua ada dalam keadaan sihat dan dimurahkan dan dipermudahkan urusan seharian, insya-Allah. Okay, so pada hari ini, okay, saya nak mereview satu game PC, ya, game di PC, iaitu game Cascade. Okay, Cascade, K-A-S-K-A-D-E, Cascade, yang di mana game ni adalah game Battlefield. Okay, so ini merupakan game side scroller, iaitu 2D lah. Kita hanya boleh bergerak kiri kanan sahaja, okey, dan juga lompat lah, okey, dan melompat. So game ni kita boleh menggunakan macam-macam senjata yang disediakan, okey. Bermula dari melee weapon, lepas tu kita ada range weapon, kita ada explosive, kita ada time bomb kan, dan sebagainya. Dan dalam ni juga ada macam-macam jenis enemy. Ada helikopter, ada juga robotic enemy, enemy yang berupa robot yang boleh menggunakan fist dia, tinju besi dia, okey. Dan juga kita juga ada container, okey, person container, yang di mana dia akan grab kita, dia akan bawa kita ke ketinggian altitude yang sangat tinggi, dan dia akan jatuhkan kita daripada ketinggian lah. Okay, dan itu akan menyebabkan kita ambil damage, ya. Okay, cuma damage dia kecil saja. Okay, dan kita juga ada perisai, macam-macam jenis perisai. Kita ada bermula dari perisai kayu, perisai batu, perisai besi, perisai titanium, ada juga energy shields, ada juga plasma shield dan sebagainya lah. Okay, so tanpa berbasa-basi, marilah kita launch game Cascade ni, dan aku akan jelaskan shortcut-shortcutnya dekat dalam. Okay, desktop list, recycle, games, file explorer, Cascade, items view list, Cascade selected, LN Cascade, items view list, KSK, main menu, okay. Play currently on level. So Cascade, Cascade, V2.0, desktop list, recycle, Cascade, Cascade, test speakers, play currently okay. Level. So kita gunakan up arrow dan down arrow untuk cycle menu-menu yang ada. Play currently on level 36 with 120 out of 180 kills. Okay, aku dah level 36. So ni ada button play, test speaker, settings, exit, dan exit. Sangat-sangat simple, ya. Okay, sekarang kita cuba test speaker. Enter. Left, right. Okay, make sure korang pakai earphone. So kita tengok, kita explore settings. Settings menu. Okay. Select gender of character, currently female. Pressing enter. Select gender of character, currently female. Pressing enter on this option will toggle between the different gender options. Okay, so kita boleh select characters ni, female atau male. So sekarang aku set ke female. Repetition of wall collision sounds on. So ini adalah repetition, okay. Kalau kita langgar dinding, dia akan bunyi langgar dinding tu akan loop lah, akan looping. Okay, kalau tak kita akan langgar dinding, bunyi tu sekali je, tak gitu. Kalau kita terus tahan arrow dan kita berada dekat dinding, dia akan bunyi tam, okay, looping. Okay, play turning sound when your direction changes on. Okay, play turning sound when your direction change. Okay, maknanya bila kita tukar arah, kita dari kiri kita nak bergerak kanan, kalau kita tekan arrow, dia akan bunyi zap, bunyi berpusing. Okay, okay, so itu on sekarang. Display a quick start guide before starting the game, only applies to level 1 on. Okay, itu tutorial. Okay, quick start. Display a quick start guide untuk pemula. So aku sekarang on. Utilize number row for original weapons. Legacy feature that lets you use the numbers for the game's weapons before the weapon menu. The menu can still be accessed with this feature enabled. On. Tu aku tak pasti, mungkin untuk number row untuk select weapon pakai nombor. So kita boleh gunakan 1 sampai 10, ya, untuk select weapon. Kita juga boleh buka weapon menu dengan tekan W.
Okay. Enemy behavior mode. Currently free for all. In free for all mode, enemies fight each other anew. In wanted mode, all enemies only target you. Okay, ada dua mode kat sini. Enemy behavior ni. Ada mode yang di mana dia target kita atau dia target kita, dan ada juga yang berlawan sama sendiri, sama enemy. Orang boleh juga berlawan sama sendiri. So kita boleh setting sama ada nak semua target kita, enemy tu semua target kita, ataupun semua target kita dan diorang berlawan sama sendiri. Okay, kita boleh pilih kat sini. Controller setup. Beta. Okay, ini controller punya untuk guna joystick, cuma aku tak guna sekarang. Aku menggunakan keyboard. Back. Okay, dan kembalilah ke menu utama. Okay, sekarang Main menu. tanpa basa-basi, Play. Currently. kita masuk ke play dan aku jelaskan. Loading. Alerts. 0. Okay, untuk baca buffer, Buffer alerts muted. kita boleh tekan apa ni? Empty. All. Left bracket, right bracket untuk baca buffer. Untuk mutekan buffer, kita tekan Ctrl M. So sekarang ni Fist. Melee. Fist. Handgun. Spear. Melee rifle. aku dekat weapon menu. Okay, aku tekan W. So sekarang ni, kalau nak equip perisai pula, nak pakai perisai, nak pakai tak nak equip, kita belum guna lagi, kita belum angkat lagi perisai, kita just nak equip saja. Kita tekan Z untuk buka shield menu. Mode. Okay, escape. Shield menu. Okay, apa tadi? Shield menu. Available shields. 4. Use your up and down arrows to cycle through the list. Okay, so sekarang aku ada 4 jenis perisai, iaitu Current status. No shield equipped. okay, dia bagi tahu status. Kita ada shield apa yang kita equip. Maaf, itu boleh belit. Okay, so dia bagi tahu status shield apa yang kita akan pakai sekarang. So buat masa ni aku tak pakai apa-apa shield. Wood shield. 1000/1000. Okay, wood shield ni adalah perisai kayu. Dia punya shot dia sampai 1000. Okay, dia punya kekuatan shield dia 1000%. Stone shield. 2000/2000. Perisai batu, stone shield. Metal shield. 4000/4000. Perisai besi, Titanium shield. 8000/8000. perisai titanium. Okay, Bow shield. so sekarang ni aku nak equip Titanium metal shield. adalah metal shield. Metal shield. Okay, metal shield. So Metal shield equipped. Shield metal. kita tekan enter Bow shield. dan kita back. Shield metal. Itu belum lagi kita guna. So kalau kita kena serang, kita still ambil damage. So untuk angkat perisai, untuk angkat perisai, kita hold huruf F, Foxtrot. Okay, Foxtrot, kita tekan dan tahan huruf F untuk angkat perisai, dan untuk turunkan kita lepas huruf F. Bow shield menu. Okay, angkat, lepas. Okay, Shield menu. so sekarang ni aku nak guna weapon. Aku nak guna grenade launcher Bow shield menu. Ukulele. Grenade launcher. Okay, grenade launcher. Untuk reload kita tekan R, Romeo. Okay, untuk jalan left right arrow, untuk lompat up arrow. Okay, untuk check ammo, 3 out of 3 grenades loaded and 1699 grenades left. untuk check ammo lah. Dan tab dan shift tab kita boleh cycle inventory apa yang kita ada dapat sekarang, kita cuba. Bow shield. Untuk gunakan item dalam inventory, kita tekan enter. Wood shield. 100 stone shield. 100 gem. 15,070. Shield. Gem ni adalah mata wang game ni. Okay, kita boleh beli sesuatu di store. Nanti aku tunjukkan cara dia untuk gem. Okay, Bow shield. Metal shield. 96. Titanium shield. Digimon scanner. Time bomb. time bomb. Grenades. 16. Health Brinkley 2.0.3006. Health Brinkley 2.0. 45. Okay, ni aku nak gunakan, kita tekan enter. You will live. Okay, you alive. So kita check. Shield. Untuk check health, kita tekan H. Hotel. Bow shield. 10,271 of 4,500. Okay, untuk check kill, tekan L. Untuk kilo. You have killed a total of 3270. Untuk check level, You are currently level 36. You have 120 kills on this level. tekan L. Okay, untuk check. Metal shield equipped. Durability 4,000/4000. Okay, Shield menu. okay, Available shield. kejap. Untuk check perisai yang kita pakai, kita tekan X. X3, sekejap. Okay, ini adalah bunyi kontena. Dengar aku akan lompat melepasi kontena ni. Kontena pesel ni, kontena ni. So kalau tak lompat, nanti dia akan bawa aku pergi ke ketinggian yang tinggi dan dia akan drop aku lah daripada atas. Okay, Bow shield menu. Shield menu. sorry. Aku tertembak grenade. Okay, grenade ni bahaya. Kalau kita dekat dengan grenade ni, okay, kalau kita launch grenade ni, dan dia akan meletup tau. Kalau dia meletup dekat dengan kita akan ambil damage. Okay, so tadi aku nak hancurkan kontena tu, sorry. Bow shield. Okay, kita cari enemy. You will live.
Okay. Shield man. Okay, ini adalah item, punya item. Oh shield. Tu. So kita ambil. Okay dah. Shield. Korang dengar bunyi trong. Belah kiri, itu adalah robotic enemy. Okay, enemy ni boleh pakai, sama ada pakai blaster, dia punya laser, macam pistol dia akan shoot non-stop kat kita. Itu berlaku apabila dua helikopter bertemu dengan helikopter lain, dua helikopter bertemu. Okay, dan dia akan spawn robot enemy, emergency robot. Okay, emergency robot ni akan shoot kat kita pakai blaster. Ini robotic enemy biasa, enemy robot biasa yang dia pakai fist besi lah. Okay, so kita hancurkan pakai grenade Oh shield. One out of. You're an idiot for showing your face around here. Shield man. So enemy pun boleh guna inventory. Dia pun boleh minum health drink. Tadi macam korang dengar, dia kena tembak dengan enemy lain, dia akan minum health drink. Oh shield menu. Okay. Shield menu. Ini adalah pintu. Okay, pintu ni, untuk buka pintu dan tutup pintu, kita tekan D. Dia membantu juga untuk kita protect daripada enemy sekejap, seketika, untuk reload ke apa. Tapi dia takkan membantu sangat lah. Okay. So enemy juga boleh buka pintu dan boleh masuk ke dalam bangunan yang korang berlindung tu. So jangan ingat korang selamat lah. Okay. So korang tak selamat. So enemy ni boleh buka pintu dan boleh tembak korang. So jom kita tekan D. Oh shield. Wow. Shield menu. Sekarang aku atas kontena Aku ternaik pula dari kontena. So untuk check coordinates yang kita berada sekarang, tekan C, Charlie. Okay. Oh shield menu. Tadi untuk pintu tekan D, Delta. 573, 586, 77, 600. Facing right. Itulah helikopter. Tadi tu, itu helikopter. Okay. Oh, tadi. Shield man. Nasib baik tadi tak kena. Itu bunyi tan. Itu helikopter nak crash Nah, helikopter tu nak crash. Adalah tu kena tembak dengan apa kan, tak tahu kan. So kita sambung. Oh shield. One out. Shield. Lupa aku nak bagi tahu. Kontainer ni ada dua. Satu party kontainer, satu person kontainer. Beza dia, person kontainer dia akan grab kita. Okay, dia akan ambil kita dan bawa ke ketinggian tinggi. Party kontainer, dalam tu ada enemy. Okay, dalam kontainer tu ada enemy. Dan kalau nak bezakan, party kontainer ada bunyi muzik. Bunyi macam muzik disco macam tu. Kan? So itulah party kontainer. So dalam tu ada enemy. Enemy tu akan keluar bila muzik tu berhenti dan dia akan serang kita lah. Macam tu. Okay, sambung. Oh shield menu. So aku nak praktikan juga weapon-weapon lain yang aku ada. Fist. Handgun. A helicopter is just. Shield menu available. Sekejap guys. Ops 32.1.2 profile untitled scenes. Cascade. Ops 6. Controls win. Stop recording button. Stop pause recording button. Stop record. Okay, masih merekod Okay, cantik. Cascade V2. Cascade V2 point current status. Metal current status. Metal shield equipped. Durability. Shield menu. Ini adalah handgun. Oh this weapon still. Handgun. A helicopter rifle.
shield menu. Wow, diorang ni bertarung pula. Okay, kita kena cari tempat selamat sikit. Close shield. A helicopter. Shotgun. Rifle. Shotgun. $39 million. Okay, mati. Mantap. Shotgun. Spear. Spear. Okay, tadi ada kontainer tu, korang dengar kan? Okay, ni adalah I'm too drunk for you. Give me back my damn puppy. Die, scum. Shield menu. itu adalah emergency robot. Okay. Dia berhenti, dia tak berhenti tembak ah. Emergency robot ni aku paling geram dengan dia ni. Dia ni. Okay. Okay. Spear. Sword. Ni ada sword. Okay. Sword. Ukulele. Ukulele. Okay, ni ukulele. Oh, mati. Lepas tu kita ada Ukulele. Machine pistol. okay, ni machine pistol. Okay, Grenade launcher. grenade launcher. Machine gun. Ni machine gun. Okay. Grenade launcher. So sekarang aku nak pakai aku hancurkan robot emergency tu pakai grenade Okay, tadi ada container, ada person container. Tu ada lagi. Lompat. Oi! Sekejap. Machine. Oh, aku terpaksa buat tu, guys. Oh, aku jatuh. Mati kau. Oish. Oh, chaos. So sekarang aku nak tunjuk korang time bomb Sekejap Point for Elwood stuff gems. Metal titanium Digimon's time bomb 20 knots. Ayah. Grenade. Kill point 30. Kill sprint V2.0. 45. You will live. 0. Sekejap, aku nak unload. Untuk reload tekan R. Untuk unload weapon, okay, tekan Shift R. Okay, Weapon select. itu yang lalu tu, itu adalah party container. Okay, dia tak boleh ambil kita pun. Okay, dia tak boleh gerak kita, so jangan risau. M1909 closed. Okay, ni. Ni party container kan, aku hancurkan. Itu person container. Ni. Kita hancurkan. Nah, ambil tu. Sekejap. Machine gun. Machine pistol. Ukulele. Grenade launcher. Oh, ada helikopter nak crash. Ni aku bagi korang dengar helikopter nak crash. Dengar tu. Ke kiri. Hancurkan. Ambil tu. Machine pistol. This weapon isn't sword. This is a melee weapon. Oish, lompat. Sword. Spear. Shotgun. Kena unload semua. Rifle. Handgun.
machine just Exit immediately. What are you? Oi! Kacau. launcher. This weapon. 2 out of Okay. Kita pergi. Ada enemy. a helicopter just below. Tu, ada helikopter belanggar. Okay. Ha, tu helikopter kontena. Tu. Ha, ni helikopter kontena. Ha, lalu tu. So, hati-hati. Weapon select. Itu dia drop kontena. Korang dengar tadi kan? BAM! Nah, itu first time aku tengok depan mata aku. Selama ni dia drop daripada jauh. Aku tak dapat tengok secara langsung. Tadi baru drop Itu helikopter kontena tadi. Mode. 1 out of 3. Hancurkan. Tunggu habis. Oh! You are not supposed to exit immediately. Roll in. Oi! Did not select weapons. Both weapon select. Okey, tadi korang dengar bunyi boom. Maknanya aku terperangkap dalam kontena dan aku dibawa ke ketinggian yang sangat tinggi. Mode. So aku tunjuk Dia akan bawa aku ke helikopter dan drop. Nampak aku jatuh. Aku falling. Aku jatuh. Boom! Jatuh. Aduh sakitnya. This weapon. 1 health drink. Okay, aku dapat health drink. 29mm. Weapon select. So macam so makin tinggi level korang naik, makin banyak weapon yang korang unlock dan item-item lah yang korang akan unlock, dan banyak juga musuh-musuh baru yang akan datang. Okay. Nah, so kita sambung. Mode. 0 out of 3 grenade. Oi, lompat. Oi. Oh, hampir. 3 out. Hancurkan. Robot. Oh, ambil kau lagi. Oh. This weapon still has ammo. 2 grenades. Okay, aku dapat 2 grenade tadi. 1 out. Hancurkan kontena. Okay, kita reload. Tekan R. Tembak. Oh, untuk shoot tadi aku lupa nak beritahu. Tekan space bar. Weapon select. Yang tadi lalu tu, itu adalah helikopter carrier, tersilap aku. Helikopter carrier, ya. Dia dalam tu ada helikopter apa? Dia akan spawnkan helikopter tu. Helikopter enemy, okay? Helikopter enemy dia akan landing dan enemy akan keluar lah, okay? Ada banyak lagi helikopter lagi ni. Ada helikopter container, dia akan drop container. Ada helikopter bomber, dia akan drop bomb. Time bomb. Dia ada helikopter carrier, okay? Helikopter enemy, helikopter yang bawa helikopter enemy, okay? Helikopter enemy, okay? Ada helikopter biasa, helikopter enemy lah. Lepas tu ada helikopter elite helikopter. Okay, tu aku tak tahu dia akan bawa apa. Dan banyak lagi lah. Ada banyak lagi helikopter sebenarnya aku malah nak hafal. Okay, sambung. Mode. Ush, bahaya. Get out! What are you doing here?
Oi! Sekejap. Tak mati pula. Uish. Ambil kau. Weapon select. Weapon. Okay. Tadi korang bisa dengar bunyi kan? Bunyi macam bunyi helikopter. Apa bunyi beeping, bunyi beeping. Itu bunyi helikopter nak crash. Okay. So kalau dia crash, dia boleh kena kita dan kita akan ambil damage lah. Siapa saja yang ada dekat dengan tempat dia crash tu akan kena sekali impact. Okay. Okay, sambung. Close. Oi. Aku kena letupan grenade tadi So ambil. Okay, wood shield dapat tadi. Ni helikopter nak crash. Nah, ambil tu. Ambil. One health drink. Okay, dapat health drink. Terima kasih. Hancurkan. Ambil tu. Okay, ni. Okay. Untuk check enemy ada ke tak dalam range weapon kita, kita tekan E, echo. No enemies in range of your grenade launcher. Okay, ngam. Ada helikopter carrier. Tu, terbang atas. Weapon select. Weapon. Aku punya perisai hancur, tapi tak apa. Kalau satu tu hancur, okay, dia akan equip sendiri yang baru. Okay, bergantung apa yang kita tengah pakai lah. Kita akan pakai metal shield. Okay, contoh metal shield kita banyak lagi. Ada macam aku 90 lebih kan. So dia akan equip sendirilah. So kita tak pergi lagi dekat Z, dekat shield mana tu. Kita just biarkan je dia equip sendiri. Okay, sambung. Close. Ambil, hancur. Ada helikopter enemy ke kanan. Dia akan landing. Tembak. Pergi. Weapon still. Helikopter nak crash. Helikopter nak jatuh. Two out of 0.30 health. You'll live. You'll live. Level 37. Oh, aku naik level 37 ya. Weapon select. Tadi korang dengar bunyi kling kling. Aku naik level 37. Close. This weapon still has ammo. Itu Weapon select. pun helikopter nak crash. Cuma itu helikopter enemy, okay? Helikopter enemy nak crash. Closed. Nampak? No. Oh, kan? Idiot for showing your Oi. face, man. Weapon select. Okay, dia lompat Dia boleh lompat. Enemy juga boleh lompat Your elimination will be the key to my success. You are an idiot for showing your face. This weapon still. Aduh. Maaf, aku kena letupan grenade. Oh, tadi. Oish. Giannis, You'll live. the latest.
print. Seriously? You'll hit 0 out of 3 weapon select. Weapon. Okay, aku buat chaos sikit, aku buat kacau sikit sini. Okay, sengaja, memang sengaja. Close. So, wow, Weapon select. okay, ada kontainer person kontainer yang baru di baru di landing kan oleh helikopter kontainer. So, sekarang aku nak tunjuk korang kedai, okay, store, cara nak guna store. Jom, ikut aku. So, kita kena pergi dekat tempat yang ada 2 pintu. Okay, yang ada double door. Pintu depan satu, ada satu lagi pintu. Okay, itu kedai. So, jom, ikut aku. Kalau yang ada satu pintu saja, itu adalah bangunan tempat lain, tempat berlindung lain. Okay, itu bukan kedai. So, jom. Close. Weapon select. Ini bukan kedai. M1009 close. Weapon select. Pintu ni akan terbuka tak lama. 15 saat dia akan tutup sendiri. Close. Seriously? This weapon. Hati. Ini kedai. Sekejap. One health. 19 shotgun shells. One time. Okay. Store. Select what. Untuk akses kedai, kita tekan S. Sierra. Okay, dia akan cakap apa tadi? Contact store. Select what you would like to buy or choose close / press escape to leave. Okay. So, kita boleh pilih beli kat sini. So, jam kita tengok ada berapa? Combat point health woods gem metal sheet gem 16,006 store. Okay. Kejap je. Kacau lah. Weapon select. Closed. Store. Okay. Kita boleh beli kat sini ada. Gems remaining 16,679. Okay, dia bagi tahu jam kita ada berapa. Gems or health drink. Gems required 25. You can afford 667. Press enter. Okay. Dia kata kita boleh beli health drink. Jam satu health drink ni 25 jam. Okay. So kita boleh afford atau kita boleh beli berapa? 600 berapa tadi? Health drink. Gems required 25. You can afford 667. Okay. Kita boleh beli 667. Okay. So health drink V2.0. Gems required 50. You can afford 333. Press. okay, ini health drink version 2.0. Health drink V2.0. 2.0. Okay, lagi kuat efek dia. Okay, yang ni kalau kita pakai ni, so aku ada 40 lebih. 9mm ammo. Gems required 1. You can afford 16,600. Okay, ini 9mm ammo. 9mm ammo ni untuk pistol. Okay, machine pistol ataupun pistol. Okay, handgun. Okay, handgun kan pistol, aku lupa tadi. Hand pistol maksudnya, handgun. Okay,
Apa? 5.56mm ammo. Gems required. 2. You can afford 8339. Okay, ini adalah 5.56 ni adalah untuk weapon jarak jauh macam shotgun, bukan, ni apa? Machine gun ataupun sniper rifle. 7.62mm ammo. Gems required. 3. You can afford 55. 7.62mm ammo. Okay, ini pun ammo. Cuma aku tak ingat ni untuk pistol apa. Ya, aku tak ingat ni pistol untuk apa. Ini peluru untuk pistol apa. Shotgun shells. Gems required. 4. You Okay, ni untuk shotgun. Okay, shotgun shell ni untuk shotgun. grenades. Gems required. 5. Grenade, kita boleh guna grenade daripada inventory. Okay, tekan tab, shift tab sampai jumpa grenade, tekan enter untuk balik. Ataupun kita boleh guna grenade launcher. Okay, Digimon. Gems required. okay, Digimine ni adalah mine. Okay, kalau siapa enemy lalu, dia akan terpijak benda ni dan boom, mati. Digimon scanner. Gems required. Okay, ini scanner dia. Okay, scanner dia. Digimon. Gems required. 25. You can afford. Okay, itu harga mine tu 25. Satu mine tu 25 jam. Okay, Digimon scanner. Gems required. 50. You can. okay, satu ni scanner dia. Okay, so dia akan detect kalau ada mine, dia akan bunyi macam clicking. Okay, maka kalau kita mendekati mine tu, dia akan bunyi klik. Okay, so dia akan beritahu kita. Okay, so kita kena lompat lah lepas itu. Okay, so bunyi klik tu bergantung lah. Kalau mine tu dekat belah kiri, kita datang daripada kiri, kita daripada kanan ke kiri, dan dekat kiri tu ada mine, dia akan bunyi lah mine tu daripada kiri ke kanan. Okay, so sebelum disampaikan tu, kalau dengar bunyi clicking tu akan dekat tengah-tengah, kita kena lompat untuk lepasi mine tu supaya tak terpijak, ataupun sebaliknya lah. Okay, Time bomb. Gem. time bomb, self explanatory. Bom, sekali kita letak, dia akan meletup. Siapa yang ada kat kawasan dia, kawasan sekitar, boom, dia akan kena. Okay, Wood shield. Gems required. okay, ni perisai kayu. Stone shield. Gems required. 120. Wood shield. Gems required. 50. You can afford. Perisai kayu 50 jam. Stone shield. Gems required. 125. You. Okay, 125 untuk perisai batu. Metal shield. Gems required. 300. You can afford. Okay, perisai besi. Titanium shield. Gems required. 600. You can. Okay, titanium Energy shield. shield. Gems required. 1000. You can. Okay, ini Energy shield. energy shield. Aku nak cuba pakai sekejap. Barricade. Okay, barricade ni untuk Barricade. Gems required. 50. block enemy. Okay, kalau kita letak dia ikut kita arah mana kita hadap. Kalau kita hadap kanan, dia akan letak sebelah kanan. Kalau kita hadap kiri, dia hadap sebelah kiri. So, fungsi barricade ni untuk lindungi kita daripada musuh, macam dinding. Okay, dinding. So, enemy tak akan boleh lepas barricade tu selagi dia tak hancurkan. So, kalau dia hancurkan, dia dapat lepasi barricade tu dan serang kita lah. So, barricade ni guna untuk kalau kita nak reload ke, atau kita hadapi enemy yang jumlah besar kan, satu group datang kan. So, kita boleh gunakan barricade ni. Oh, store. Okay, itu saja. So, aku nak cuba. Energy shield. Gems. Okay, untuk beli, tekan enter. You are about to purchase energy shield. How much would you like to buy? Berapa banyak kita dapat? Satu. 1. Verify and purchase. Purchase validated. You bought 1 for 1000 gems. Store. Select what you would like. Gems remain. Close store. Come back. Okay. So, kejap. Weapon select. Ada masalah tadi. Ops 30. Macam lah. Cascade. Ops 64 window. Failed to start streaming dialog. Starting the output failed. Please check the log for details. Note, if you are using the NVENC or AMD encoders, make sure your video drivers are up to date. Okay button enter. Controls with stop record. Pause record. Stop record. Cascade. Cascade. Okay. Miss. Tu nanti aku nak kena fix. Ada sikit problem. Close. Okay, kita buka shield menu. Shield menu. Tekan Zulu. Z. Close unequipped current energy shield. 32,000/32,000 energy. Close shield. Okay. Ni energy shield. Nampak? So ini energy shield ya. Shield baru ni aku tak pernah pakai ni. Okay, macam tu bunyi dia. Bunyi hit dia. Tem. Shield menu available per woods metal shield. Close. So kita balik metal shield sebab aku suka bunyi dia.
This weapon still has. This weapon still has ammo. Woi. Ya guys. Kacau lah. This item is an intermetal sheet gem, 15 metal to time bomb grenade, health drink, point 3 health, you will live. Shield. One wood. This weapon still. Ada enemy letak time bomb guys. Bahaya betul. This weapon. One L3. You'll live. Two out of what? This weapon still has ammo. One metal shield. One. This weapon. Saya nampak. Kenapa tu? Ada orang, ada enemy berlawan sama enemy ya? Ha, nampak. Nampak dia berlawan.
This weapon's Oi! Hati-hati. Oish! Yes. Main menu. Choose an op. So, Exit. Desktop. aku rasa Ops 32. Ops. Pause. Stop. itu saja kot untuk recording kali ni. Okay, untuk video kali ni. So aku pun dah banyak spend masa ni, dah lebih sebenarnya kan. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan aktifkan notifikasi supaya korang tidak ketinggalan video-video yang terbaru yang keluar, yang akan diupload ke channel ini. Okay, Reza Ria Gaming. Okay, so kita berjumpa di video yang akan datang. Okay, terima kasih kepada siapa yang sudi menonton. So kalau ada silap-silap, ada kurang, ada apa yang terkurang, mohon dimaafkan. Okay, kalau ada silap cakap ke. Okay, so kita akan jumpa di video akan lain, video akan datang. Okay, so selamat menyambut Hari Raya Adha. Saya ucapkan kepada semua penonton. Okay, kita akan menyambut Raya Adha pada esok. Okay, so kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Fazlin Akil. Assalamualaikum. Stop. Yes.